Lampu solar ni dia ada bagi bracket besi macam ni. Jadi mudah untuk korang gantung dekat tiang lampu. Kalau nak gantung dekat tiang macam ni memang mudah sebab bracket dia ni fleksibel. Dekat satu tiang ni saya letak 2 biji lampu solar ni. Dari maghrib sampai subuh, lampu ni dia boleh nyala dengan selamba. Sebab yang ni lampu solar dia pakai bateri besar tau. Yang bestnya pakai lampu solar macam ni, walaupun pasang banyak macam ni, korang tak payah nak bayar bil elektrik. Sebab lampu ni dia cas guna cahaya matahari saja. Waktu siang dia akan cas, waktu malam pula dia akan automatik nyala. Jadi bila malam dia akan cerah macam ni dengan sendiri. Korang yang jenis suka tinggal rumah waktu malam, pakai lampu solar macam ni. Tapi rumah korang akan sentiasa cerah walaupun korang tak ada dekat rumah. Memang baloi pakai lampu solar macam ni. Yang ni model paling baloi, harga dia mampu milik. Satu tiang saya letak 2 biji lampu solar. Harga dia murah, saya boleh pasang banyak-banyak macam ni. Yang paling penting, hujung bulan tak perlu risau bil tinggi. Jadi kalau korang nak cari lampu solar untuk pasang dekat tiang lampu macam ni, korang boleh cek lampu solar yang model putih macam ni. Bracket dia ni mudah untuk gantung dekat tiang lampu, boleh gantung juga dekat dinding rumah. Memang baloi kalau korang nak cari lampu solar, pakai yang model ni. Korang boleh cek dekat link video.